Akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Maksiat makin banyak berlaku, hiburan makin banyak, sehingga lupa kita tentang akhirat. Malah macam-macam konsert, perlawanan bola, ini semuanya lah menyebabkan kita lupakan tentang akhirat itu sendiri. Malah kehidupan kita ni pun hari ni mengikut cara Yahud dan Nasara. Na'udzubillahi min zalik. Kita boleh tengok kan, semua tempat hari ni banyak dah berlaku kekecohan, perbalahan, peperangan, kekacauan, macam-macam lagi lah. Ada yang kena bencana, ada yang kena tengah berperang sekarang ni, bergolak. Tapi kita hari ni tak ambil kisah pun, tak nak ambil tahu pun. Malah kita buat tak erti lah. Kita buat, tak apalah, ada negara sana yang ada masalah, kita okey, tak ada masalah, kita amannya. Lagipun kita ni boleh hidup kan, solat, puasa, bayar zakat, pergi haji, okey lah. Nak buat apa, nak risau, betul tak? Tapi kita tak tahu natijah dan kesan dia. Kalau mereka semua ni berperang, kita ni takkanlah tak kena efek langsung. Sedangkan kita ni, yalah, kebanyakan barangan kita ni banyaknya daripada import kan, daripada negara lain tu, daripada negara-negara yang kena macam tu lah. Malah transaksi kita hari ni pun guna USD. Kita tak peduli pun kan, apa nak kena nasib kita di negara-negara lain tu, peduli lah. Yang penting perut kita kenyang, kita punya anak isteri, family okey, kita pun okey lah kan. Kita tak peduli pun. Sebab itulah hari ni kehidupan kita tengok kan, kata kita makan pun hari ni membazir, banyak yang terbuang, banyak yang yalah, makan tak habis, lepas tu membazir, buang pula tu. Makan sikit-sikit kan, boleh makan sikit lah, tapi nak makan banyak. Allahu Akbar. Kita hari ni bukannya kehidupan kita ni ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hakikatnya kehidupan kita ni mengikut kehendak hawa nafsu kita sendiri. Sebab itulah bila kita ikut hawa nafsu ni, memang takkan pernah cukup kan. Kita tengoklah, makanan hari ni terbuang bertantan. Ini di bulan yang bukan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan lagilah banyak terbuang kan. Di bulan-bulan biasa ni pun banyak